dari jin selamanya. Betul. Hajat kita tertunai. Buku ini memang ajaib. Minta ayam goreng, dapat ayam goreng. Betul. 3 hajat. Maknanya kita ada 2 hajat lagi lah kan? Ya. Kalau macam tu, aku nak minta... Ish, kau ni. Aku pula nak minta. Saya pun mau juga. Bagilah saya. Apa ni? Dah tu, bukunya aku punya. Aku yang boleh minta. Aku nak... Permainan Metrobot baru. Metrobot X. Boleh terbang dengan alat kawalan jauh. Terbang di angkasa melawan raksasa. Metrobot X. Bebas! Wahai buku ajaib, hajat aku nak Metrobot X. Metrobot X. Ya, gembira nampak? Akak, tengok buku ni. 3 hajat? Buku ni, buku ajaib. Cuba akak tengok. Ha? Tengoklah, tak tipu. Hai. Betul. Itu Cuba minta cerita ayam. kat akak betul-betul. Akak tengok buku ni. Kosong kan? Tapi bila kena air, ada tulisan muncul. Kita boleh minta 3 hajat. Ha? Korang ni kelakar lah. Ini bukan buku ajaib. Mari ikut. Akak nak tunjuk sesuatu. La 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 la. Cepat. Akak nak buat apa ni? Akak nak buat silap mata. Tengok betul-betul. Terus sangat cantik. Tengok, tulisan tu muncul di kertas basah ni. Lepas tu, kita keringkan dia. Tulisan tu hilanglah. Ha, kalau nak tengok tulisan tu muncul balik, kita letakkan sedikit air. Pandainya akak. Mestilah. Maknanya, buku ni pun guna cara yang sama? Ya, dah faham? Tapi, 2 hajat kita orang minta, 2-2 dapat. Ipin minta ayam goreng, terus dapat. Itu kebetulan. Tapi kan, Kak, hajat kedua, Upin minta Metrobot X. Dapat
Sampai. Macam mana tu? Assalamualaikum. Upin, Ipin. Cepatlah. Robot aku. Nasib baik tak hilang. Puas aku cari. Mana kau tahu robot tu ada kat kita orang? Fizi yang bagi tahu. Aku jumpa dia dekat pondok tadi. Kau main kat mana? Sampai robot hilang pun kau tak tahu. Masa tu aku kat warung Uncle Mutu. Mutu! Yoyo tu dalang banyak bagus. Datang tepat masanya. Mari rasa ini resepi baru ayam goreng istimewa. Par, acuh, aman. Percuma. Isa benar. Sedapnya bau. Nak lagi. Ayam tu sedap sangat. Sampai aku terlupakan robot tu. Jadi tak ada kena-mengena lah dengan buku ni. Ipin. Tolong akak jap. Kau minumlah dulu. Jom. Ya, Kak. Datang ni. Buku 3 hajat? Wah, boleh minta 3 hajat. Aku nak makan ayam golek semalam. Assalamualaikum. Ehsan ada sini? Pa. Baguslah. Mutu ada bagi ayam golek istimewa ni. Dia suruh rasa. Nanti kita makan sama-sama ya. Macam dah tak ada.
jumpa dinosaur lagi. Menakutkan. Betul. Tak sangka. Dinosaur dengan dinosaur pun bergaduh. Biasalah tu. Macam mana ni? Habislah kita. Jangan pakai kita orang. Jangan takut Ipin. Aku ada plastik. Ambil. Asal plastik aku Ipin. Sana. Aduh, sakitnya. Aduh. Dah tu. Aku tak apa-apakan korang. Dinosaur boleh bercakap. Mestilah. Kenapa pula tak boleh? Nama aku Brontosaurus. Panggil aku Bro. Saya Upin. Ini adik saya Ipin. Hai. Apa ni? Hei, korang ni dinosaur apa? Ekor tak ada. Sayap tak ada. Nama pun pelik. Upin dan Ipin. Kita orang bukan dinosaur lah. Kita orang manusia. Betul. Itulah dia ni. T-Rex. Bro, kenapa kau lari? Penat kita orang kejar. Takut dengan T-Rex. Dia dinosaur yang garang. Nanti dia makan kita semua. Nasib baik sama kita orang dah tak ada dinosaur. Dah pupus. Seko pun tak ada. Mana boleh pupus? Kami banyak pelbagai spesies. Lihat. Banyaknya dinosaur. Tengok tu. Elok je dinosaur tu bermain. Tak ada gaduh-gaduh. Ini kawasan kami. Penghuninya baik-baik. Hidup aman damai. Kami menjaga sesama sendiri. Apa ni?
Kelakarnya manusia ni. Kenapa lari? Tak ada apa yang mengejar pun. Dinosaur tu. Oh, ini Stegosaurus. Panggil je Stego. Dia memang suka bermain dengan benda-benda baru. Tapi dia tak berbahaya. Hai, Stego. Hai. Lah, baru nak berkenalan. Dah lari? Apalah. Tak apa. Nanti aku perkenalkan kau dan kau pada penghuni di sini. Tak nak. Mana tahu nanti kita orang kena ngap. Manusia. Kami dinosaur pun pilih makanan. Tengok korang. Tak selera. Tapi T-Rex tadi? Jangan sebut nama tu. Dia adalah musuh kami. Satu hari nanti, kami akan hapuskan dia. Kenapa kau ketawa? Geli hati. Tadi bila dengar ngauman T. Tadi bila dengar ngauman dinosaur tu, kau yang lari dulu. Macam mana nak hapuskan dia? Kalau bersendirian, memang aku tak berani. Tapi kalau ramai-ramai, kami boleh hapuskan dia. Oh, inilah sebabnya dinosaur pupus. Dinosaur hapuskan dinosaur. Wow. Misteri ini telah terjawab. Betul. Jom balik. Jom. Kejap. Aku hairanlah. Macam mana manusia tahu wujudnya dinosaur? Sedangkan kami dah pupus pada zaman kamu. Memang manusia tak tahu dinosaur wujud. Sehinggalah kita jumpa fosil kepala dinosaur. Manusia pun mulalah mengkaji segalanya tentang dinosaur. Fosil? Kalau bro nak tahu, kita orang boleh tunjukkan. Jom, masuk ke zaman kita orang. Yahoo! Di mana? Upin mana? Dah hilang. Macam mana ni? Kita kena cari. Rodek, kenapa ni? Aku diserang. Sakitnya. Dinosaur tu tak habis-habis buat hal. Tak boleh jadi ni. Ini dinosaur yang tangkap kau tadi. Betul-betul. Dia nak serang bro. Kita kena selamatkan dia. Hentikan! Kita dah kalahkan dinosaur jahat. Rodek, kau... Jangan risau. Aku cedera sikit je. Apa dah jadi? Cuba cerita. Mereka tu dikejar T-Rex. Aku selamatkan. Tapi aku pula disambar T-Rex. Nasib baik aku dapat melepaskan diri. Minta maaf. Kedengaran dia marah sangat tu. Kenapa agaknya?
Kita orang tak buat apa-apa. Berani kau masuk ke kawasan kami? Jaga kau. Ya, apa yang kau berdua dah buat? Cepat, beritahu kami. Sebenarnya, masa kita orang sampai sini... Agaknya, kita dah sampai ke zaman tu. Zaman dinosaur. Betul ke? Mana dinosaur? Mana? Sabarlah. Kan kita baru sampai. Yelah. Wah, besarnya. Ini mesti telur dinosaur. Berat. Sebab tu T-Rex kejar kita orang. Memang kita orang yang salah. Tapi kita orang tak sengaja. Maknanya, kita semua dalam bahaya. T-Rex mesti datang menyerang lagi. Kan? Ya, dia nakkan kamu berdua. Pin, nak balik. Betul. Kamu kena balik. Nyawa kamu dalam bahaya. Jom. Bro, tu.
sikit. Saksikan Indah gigi selamanya. Betul. Dah. Dapat. Telur apa ni? Tak tahu. Saya tanya tu. Tu. Tu, ni telur apa? Telur ayam lah. Itu pun tak tahu. Tapi kan tu. Kalau nak, ambil je lah. Terima kasih tu. Sama. Apa hal ni? Bising malam-malam buta. Orang nak tidur lah. Akak, tadi ada benda besar. Dah! Jangan nak merepek. Nanti Opah terjaga, kena marah, baru tahu. Tidur! Hai kawan-kawan. Upin. Mana Ihsan dengan Fizi? Mereka pergi jalan-jalan. Hari Minggu, Ma. 2, 3 sinar. Ini apa? Wah, banyak cantik. Saya suka. Ya, ini kalau jual. Kaya aku. Tapi kau tak boleh jual 2 RM1 sebab ada 1 je. Apa-apa lah. Nenek aku kata, kalau telur bersinar-sinar macam ni, maknanya telur dinosaur. Betul. Memang ada dinosaur. Kita orang nampak malam tadi. Besar. Cantiknya. Siapa punya ni? Tak ada orang pun. Mana semua orang pergi?
Dah, Pa. Jangan nangis. Opa, kenapa? Kebun Opa habis. Pergilah tengok sendiri. Siapa yang buat kebun opa macam ni? Teruknya. Entah. Dinosaur yang malam tadi buat. Wah! Huh? Upin, tengok ni. Huh? Tak apa, Pak. Serahkan tugas ini kepada... Orang tengah sedih, kurang main-main pula. Mana ada main-main? Kita orang nak tolong. Tengok, kita orang jumpa ni. Elah. Jadi? Itulah Kak tak tahu. Inilah bulu dinosaur yang rosakkan kebun opa. Dinosaur? Dinosaur tajam. Dinosaur kucing. Huh? Dinosaur Kak Ros. Wah! Ni, dinosaur terbang. Tak ada bulu. Maknanya bukanlah dinosaur. Gambar telur dinosaur langsung tak ada. Dinosaur bertelur ke? Dinosaur. Zaman sekarang mana ada dinosaur? Atu, kita tanya Atu. Semua rosak. Tak ada elok ke? Elok pun. Rosak juga. Apa? Banyaknya. Berlubang-lubang. Macam tomato opa. Tomato opah kau pun rosak macam ni? Bukan tomato je. Cili, sawi, semua. Kebun opa rosak habis. Semua sebab binatang ni. Iya. Cuba Atuk tengok. Atuk tak pernah pula nampak telur dan bulu pelepah macam ni. Binatang apa ni? Ingatkan Atuk tahu. Burung-burung tu macam ayam goreng. Wah.
dah tengok burung macam ni. Warna dan bulunya pun. Tengok, sama kan? Maknanya, inilah yang merosakkan kebun opah kau. Betul. Hah? Atuk! Tengok tu! Ha? Oh, jadi burung ni jugalah yang merosakkan buah jambu atuk. Apa lagi tu? Mari kita tangkap! Jaga kau burung! Yeay! Ha! Dia orang kejar burung. Korang pergilah ikut. Jom! Mana burung-burung tu pergi? Menyorong kot. Cantiknya. Yelah. Ada tasik lagi. Sini. Wah, tempat apa ni? Saya suka. Bahaya. Itu tasik mesti sangat dalam. Betul. Nanti tenggelam. Siapa susah? Siapa? Ish. Apalah kau ni? Alah, kawan-kawan juga susah. Tahu tak apa. Kat sini korang. Tak apalah, saya mandi di rumah. Mana burung-burung tu semua? Tak tahu. Inilah kita orang tengah cari. Wah! Sini. Ada telur dinosaur. Besarnya telur. Samalah. Macam kau punya, Ipin. Aku rasa telur ni bukan telur dinosaur. Tapi burung-burung ni punya. Aku pun rasa macam tu. Habislah kita. Mana tu? Tahu takut? 2, 3, 4 sarang. Itu burung banyak garang. Burung tu garang sebab rasa terancam. Tak selamat. Ya ingat, kita ni semua nak ambil telur tu. Burung-burung tu mungkin dari negara cuaca sejuk. Ia singgah sini kerana cuacanya sesuai untuk bertelur. Dan senang dapat makanan. Apa nama burung-burung tu? Burung ayam goreng. Entahlah. Tapi yang pasti, burung-burung tu adalah burung migrasi. Migrasi?
Apa tu, Tu? Maknanya, burung-burung tu akan terbang balik ke tempat asalnya. Baiklah murid-murid. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kau faham tak? Ajarlah. Tahu tak macam mana nak kira? Oh. Cikgu. Dah sampai. Awak bertenang. Beratur elok-elok. Semua ikut Ihsan. Jom. Jangan berebut ya. Cepat! Beratur! Cepat! Yeay! Boleh pinjam buku baru! Mana pergi buku? Ihsan, Jaji. Jajit! Cepatlah! Kau buat apa lagi tu? Apa tu? Okey. Baik-baik turun tangga tu. Seterusnya. Sudah habis baca? Boleh pinjam lagi? Boleh. Macam biasa. Mau pinjam buku apa? Dah habis baca dah? Terima kasih. Tunggu saya. Oi.